Sekarang al-an nantaqil ila al-fawaid. Kita pindah kepada faedah insya-Allah. Faedah yang pertama daripada ayat 30. Ayat 30. Apa dia, kita dah dengar cerita dah. Berapa tadi soalan? Rezeki, pemilik pendengaran dan penglihatan, keluar yang mati, hidup yang mati, mati hidup, mentarbit 5 soalan. Daripada 5 soalan ini, menunjukkan bahawa puak kafir itu mengakui adanya Allah, pencipta, pentadbir. Pembahagian ini sekarang ni kita duk bagi tentang isu tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wal sifat. Ini semua ni dipanggil babil istiqra'. Istiqra'. Macam semalam kita pakat duk bicara, duk muzakarah isu maqasidus syara'. Maqasidus syara' ni dia tak mari dalam nak dalil Quran seperti dalil hadis gitu tak. Dia panggil melalui istiqra'. Istiqra' itu maknanya kajian yang terperinci daripada Quran dengan hadis, keluarlah ini. 5 perkara yang menjadi tonggak perbincangan, disetujui oleh semua orang. Jaga agama, jaga nyawa, jaga nasab keturunan, jaga harta, jaga akal. 5 setuju. Sama juga dalam isu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ini tak ada lah ayat kata wahidu ar-rububiyah, tapi dia panggil istiqra'. Istiqra', kajian terperinci daripada Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan bahawa kita kenal Allah Ta'ala ni melalui 3: tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wal sifat. Bukannya Tuhan 3, cara pendekatan, metod kajian itu. Tengok apa kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini seorang tokoh ulama. Dia juga Ar-Razi dalam fiqh Syafi'i. Dalam tafsir dia ada tafsir besar, tafsir dia. Dia kata apa? Tafsir dia juzuk yang 17, ayat muka surat 247. Ar-Razi kata ayat ini menunjukkan bahawa bila ditanya 5 soalan, mereka jawab Allah, menunjukkan bahawa kanu ya'rifun Allah, dia tahu ada Allah Ta'ala yang mencipta, yang mentadbir. Dan mereka yuqirruna bihi, mereka berikrar, menerimanya. Wa humul ladzina qalu, dia juga kata tujuan dia sembah berhala tu kenapa? Annaha tuqarribuna ila Allahi zulfa. Berhala ni bukannya Tuhan, tapi dia mendekatkan kita kepada Allah. Wa annahum syufa'auna indallah, dia pembawa syafaat, pemberi, orang panggil sokongan di sisi Allah Ta'ala. Maknanya berhala dia tak ada gapo, berhala hanya perantara, dan berhala itu tak ada manfaat, tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Ini kata Syekh Ar-Razi dalam masalah ini. Jadi tiba-tiba bila mari kemudian bila kita kata rububiyah uluhiyah, dia kata ini Tuhan 3. No. Siapa mereka nak menyesatkan? Ini metod macam kita belajar sifat 20. Bagi 7 sifat. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Itu pun tak ada dalam dalil, tapi ada istiqra'. Jadi kita kata istiqra', inilah yang penting dalam pelajaran dalam pembahagian ini. Maknanya kata di para ulama, siapa dia takrir tauhid rububiyah, terima Tuhan saja, tak terima sebagai Allah, maka orang itu dikira orang yang tidak sah, tidak benar tauhid dia. Jadi tak boleh dalam tauhid ni pisah di antara rububiyah dengan uluhiyah. Sebagaimana dipisah oleh puak kafir, dia kata Tuhan pencipta tapi Tuhan tidak disembah. Ini di antara belak lah. Maka kita orang beriman jangan sekali-kali ikut perangai buruk yang dibuat oleh tok kafir yang ada atas dunia ni. Kalau kita ikut juga kak, kita pun jadi tak betul sepuluh dia. Na'udzubillah. Baiklah, yang kedua, faedah yang kedua, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah Ta'ala sebut rezeki itu dari 2 sumber, atas langit, dari bawah bumi. Ulama tadabbur kata lam yaktasir bi rizqin nas.
Allah Ta'ala tak kata rezeki itu mari satu cepat ya, mari daripada langit saja. Tak. Langit menurunkan sumber rezeki, iaitu air. Waja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Allah Ta'ala kata, aku jadikan daripada air itu segala benda hidup, mari daripada air belaka. Jadi oleh kerana sumber rezeki kita mari daripada dua pihak, langit turunkan hujan, bumi tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Liyufidha alaihim ni'matahu. Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa nikmat dia itu besar. Wa yuwassi' rahmatahu, luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orang beriman ni kena syukurlah. Sebab itulah bila turun hujan, kita antara doa kita baca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Hujan manfaat ni hujan yang menumbuh tumbuhan, yang memberi takungan air kepada kita, bukan hujan yang menenggelamkan kita. Baru ni bila anak pergi ke tasik buatan yang terbesar, dia panggil Tasik Kenyir, 360,000 hektar luas tasik. Dalam air dia 45 meter purata. Ada hok dalam lagi sampai 100 meter. Kita duduk mandi tengok hijau bawah. Na'udzubillah lah kalau salah ada orang tergilai pakai tak je cari dah. Bawah nak turun bawah pun tak berani. Jadi kita duduk main kat atas. Kata orang dia kata dalam ke air, tak dalam. Sakat dada itik dengan kuku laba, sakat dengan jaket keselamatan kita tu. Tak, itik kat dada dia, labah sekat kuku dia, kita sekat dada apa ni, jaket. Maknanya besarnya. Lah ni dia turun air sampai bulan 12 ni dia turun air sebab nak tunggu hujan mari pula, nak penuh. Itu dipanggil sumber rezeki Allah Ta'ala beri pada kita melalui dua dimensi. Satu daripada langit, satu lagi daripada bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah. Banyaklah syukur pada Allah SWT. Kita jadi manusia yang syukur, jangan jadi manusia yang kufur. Maka sebab tu dalam 5 soalan tadi, 5 soalan Allah Ta'ala tanya kepada kita. Soalan-soalan itu menarik. Keluar dari hidup, yang mati dari hidup, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita suatu perkara yang cukup menarik. Apa dia menarik? Dia panggil uslub, gaya percakapan ni, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Dia panggil uslubul hiwar. Uslub al-hiwar. Hiwar ni mana dialog. Dialog, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Jadi dalam uslubul hiwar ni banyak benda-benda yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa fayakunu dalilul hasil bihi. Jadi bila kita tanya, dia jawab, kita berpak pergi apa dah. 5 soalan tadi semuanya kata Allah yang mencipta, yang mentadbir, yang memberi rezeki, yang menyusun, yang mendengar. Semua Allah. Jadi kalau kamu dah tahu dah Allah, mari ayat penutup. Kenapa kamu tidak beriman? Bapamu tak terima. Tadi mu kata Tuhan belaka, lepas ni senyap, tak terima. Kenapa? Jadi bila orang dah dengar, dia lebih mantap dalam hati dan dada mereka tentang keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan ada di sini muhasabah, munasabah hasanah. Munasabah, tengok ayat kita ni, ayat Yunus ni, qul man yarzuqu minas sama'. Di akhir ayat Allah kata apa? Fasayaqu, lepas 5 soalan, fasayaqulun Allah, mereka sendiri jawab, kafir jawab Allah kepada 5 soalan tadi. Satu lagi ayat dalam surah Saba, tengok perbandingan. Dalam surah Saba ayat 24 Allah tanya, qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Qulillah. Ditanya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beri rezeki pada kamu daripada langit dan bumi? Allah suruh Nabi jawab, qulillah. Royak ke demo, kata kepada puak kafir,
nyatakan kepada mereka Allah yang beri rezeki pada kamu. Tengok beza apa dalam ayat Yunus, as-sama wal ardi, semuanya mufrad belaka. Dalam surah Saba, minas samawat, langit dengan jamak. Sedangkan dua-dua tu langit, rezeki belaka, mari langit, mari langit. Kata di para ulama, afrada lafz sama fil ula, Yunus mufrad, Saba jamak, ma'attihadil makna. Sedangkan makna sama, nak ayatnya beri rezeki langit pun satu, langit semuanya daripada Allah Ta'ala. Dan tapi dua jawapan berbeza. Tengok dalam surah kita ni Yunus, fasayaquluna Allah, mereka puak kafir itu sendiri, puak musyrik sendiri akan jawab Allah kepada 5 soalan tadi. Tapi dalam surah Saba, Allah suruh Nabi jawab, qulillah, mu kata giroyak ke demo Allah yang berzeki pada kamu. Jadi jawapan dia, pilih jawapan. Jawapan dia, annal ayat allati fi Yunus, ayat dalam surah Yunus ini dibawa uslub dialog, hiwar. Untuk nak pegang kepala mereka, dia kata Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, Allah yang menurunkan rezeki, Allah semuanya Allah Ta'ala. Maka di situ tak mungkin bila dia mengaku dah patut diengkar balik. Tak. Dia pun jawab, fasayaqulun Allah, dia kata Allah, dia sendiri jawab. Siapa jawab? Puak kafir sendiri jawab. Satu. Adapun dalam surah yang kedua tadi, surah Saba, kenapa Nabi jawab? Wa ammal ayah, dan adapun ayat dalam surah Saba, falam yantazir, mana tak ada ayat dialog. Tuhan suruh kita tanya, suruh Nabi royak. Walihada amara rasulahu, kerana itulah Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Qulillah, Nabi tanya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab. Tapi dalam surah Saba ni, Nabi tanya, mereka jawab, barulah Nabi sallallahu kata putus, kenapa kamu tak beriman? Masya Allah, tabarakallah. Ini uslub yang cukup menarik. Bila kita belajar tadabbur Al-Quran ini, banyak lagi ni dalam ini. Kalau kita masuk memang pecah sini. Allahu Akbar. Mananya? Baik. Habislah itu. Kalau kita masuk pula pendengaran pula, kenapa sini sama sini absar, jadi panjang. Baiklah, kita ringkas ya, masa kita sangat terhad. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah yang keempat, fazalikumullahu rabbukumul haq famaza ba'dal haq ila dhalal. Mana Allah Ta'ala nyatakan Allah Ta'ala sahaja yang benar. Siapa dia ikut lain daripada yang benar, maka dia sesat. Kenapa ulama tadabbur kata, di antaranya Ibnu Ashur, dia kata abbara anil batil bid dhalal. Allah Ta'ala nyatakan kebatilan kafir dengan sesat. Dia tak kata kafir, dia tak kata batil. Sebab sesat itu asna'u anwa'il batil. Sesat itu jenis kebatilan yang sangat dahsyat. Maka Tuhan berat lalu batil. Jadi dalal, maaf, dia panggil dalal. Sesat itu lebih berat dari sudut kategori sesat, kategori batil. Dalal, sesat, kategori batil yang berat duduk situ. Jadi Tuhan berat apa agak. Maka kesimpulan dianya, siapa dia lain, ambil lain daripada Allah, tak kiralah perantara ke, berhala ke, nak jadi zulfa ke, syufaat ke, semua tu sesat belaka, syirik belaka. Dan kerana itu kata mengikut daripada qawaid al-aqaid, kaedah akidah, usulut tasyri', bahawa benar dengan batil tak akan bertemu sampai bila-bila, tak akan bertemu.
hidayah dengan sesat tak akan temu sampai bila-bila. Maka kita pilih satu je, nak ikut Allah ke nak ikut hak sesat. Na'udzubillah. Baiklah. Yang kelima, yang terakhir, kadzalika haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah Allah telah dah tetapkan kalimah dia. Dia panggil kalimah di sini, dia panggil al-kalamul kauni. Kalimah penetapan dari sudut asal ketetapan Allah Ta'ala bahawa orang ni kafir, merayaklah berapa, katalah 5 gajah, dia tak akan lagi bertukar, dia akan jadi kafir situlah, kafir situlah. Tapi berbeza dengan satu lagi, kalam Allah dia panggil kalam dini. Macam dalam surah At-Taubah Allah kata, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi kalam Allah ini Al-Quran, itu dia panggil kalam agama, dini, syar'i. Tapi kalau kata Rabb, kalimatu rabbika, maknanya kalam kau ni, maknanya Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa orang ni kafir. Na'udzubillah. Hal tu tak boleh berubah. Ke mana-mana dia tak akan berubah. Jadi marilah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik. Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala rahmati kita, para jemaah sekalian.